Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Bagaimana nak memahami hadis Abdullah bin Mas'ud, takdir Allah mendahului kita? Ada orang pernah bertanya, adakah takdir memaksa kita untuk berubah di saat akhir? Untuk berubah di saat akhir? Mohon penjelasan. Hadis tu hadis sahih. Nabi SAW kata, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawma. Setiap seorang daripada kamu dihimpunkan dalam perut ibu dia 40 hari. Summa yakunu misla dhalika alaqatan, summa yakunu misla dhalika mudghatan. Kemudian akan jadi alaqah seperti itu. Kemudian dalam akan jadi apa? Dalam masa yang sama, selepas pada itu akan jadi mudghah. Mudghah ni bentuk macam gigitan manusia. Janin tu dia ada, timbullah dia punya tulang belakang tu. Ulama semasa berbeza pendapat bila yang akan timbul benda tu. Ada yang kata dalam masa 40 hari, ada yang kata dalam masa 80 hari dan sebagainya. Saya tak mau masuklah bab perbahasan tu. Kan, sebab nanti kalau student-student ni nak baca, boleh download Mata tunfakhur ruhu fil janin, karya Syekh Sharaf Al-Qudah. Boleh download secara percuma. Bilakah roh ditiup dalam janin? Dia bahas secara panjang lah bab ni. Dia ambil hadis ni sebagai asas. Okey. Summa yursalu ilaihil malak. Lepas daripada tempoh itu, dah jadi mudghah apa semua, dah jadi janin elok, summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian akan dihantar malaikat, akan ditiupkan padanya roh. Malaikat akan tiupkan roh. Fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat itu akan disuruh oleh Allah untuk menulis 4 kalimah. Bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqi aw sa'id. Akan disuruh untuk tulis ajalnya, rezekinya, bi katbi rizqihi wa ajalihi, rezekinya, ajalnya, amalannya. Dia ni ahli syurga ke ahli neraka? Malaikat tulis. Okey. Kemudian Nabi SAW tambah lagi, Nabi kata, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainan nari illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Atau kama qala. Mungkin ada salah seorang daripada kamu beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga jarak dia dengan syurga tak tinggal melainkan hanyalah satu hasta. Ni hasta, zira'. Dekat dah nak masuk syurga. Tapi catatan Tuhan mendahului. Lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, dia masuk neraka. Ada salah seorang daripada kamu mungkin beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga tak tinggal jarak antara dia dengan neraka melainkan hanyalah satu hasta saja. Tapi catatan Tuhan mendahului. Lalu dia beramal dengan amalan ahli syurga, lalu dia masuk syurga. Kan? Ini yang ditanya ni. Macam mana ni? Okey. Pertama sekali, hadis ni ada beberapa riwayat lah. Ada beberapa riwayat yang mencerita, yang diriwayatkan daripada Nabi SAW berkenaan dengan hadis ni. So, ulama ada dua tafsiran, ada dua takwilan. Takwilan yang pertama, dia melihat kepada salah satu daripada riwayat hadis ni yang sebut la ya'malu bi'amali ahli jannah fi ma yabdu linnas. Dia beramal dengan amalan ahli syurga apa yang disangka oleh manusia. Manusia sangka dia tu orang baik, tapi dia bukan beramal untuk nak jadi baik pun. Dia tak ikhlas pun beramal tu. Jadi sebab itulah dia jadi ahli neraka, sebab dia beramal tu hanya nak tunjuk pada manusia saja. Dia tak ikhlas. Dia bukan nak pahala pun. Dia bukan beramal kerana Tuhan pun. Itu takwilan yang pertama lah. Kan? Takwilan yang kedua,
ialah takwilan yang kata hadis ni bercerita tentang catatan Tuhan. Hadis ni bukan bercerita tentang penafian terhadap pilihan manusia. Maksudnya hadis ni bukan nak kata manusia tu dipaksa. Tapi hadis ni nak cerita tentang ilmu Allah Azza wa Jalla yang mengetahui sejak azali yang kita ni akan mati dengan mati yang macam mana. Faham tak? Bukan bermakna bila Tuhan suruh malaikat tulis, lalu Tuhan tak bagi kita pilih. No. Kan Tuhan bagi kita pilih nak jadi baik ke, nak jadi jahat ke. Tuhan bagi tahu yang ni baik, yang ni jahat. Aku bagi kamu pilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita nak buat baik. Siapa paksa kita buat baik? Orang yang buat jahat. Siapa paksa dia buat jahat? Katalah masa kita nak datang masjid tadi ni. Siapa paksa? Ada kawan paksa. Dia letak pistol. Jom pergi masjid. Kalau tak pergi masjid, aku tembak. Kita pun pergi. Balik-balik pun kita tahu pistol air punya. Ada? Tak ada. Kita datang dengan kerelaan kita, dengan pilihan kita. Tapi Tuhan tahu tak yang kita akan duduk di sini? Tuhan tahu sejak azali yang kita akan duduk di sini pada waktu ini, mendengar kuliah ini. Kerana hadis ni bercerita tentang ilmu Allah. Mungkin satu orang itu beramal sepanjang hayat dia dengan amalan ahli syurga. Tapi Allah Ta'ala tahu satu hari nanti dia akan jadi kafir sebelum dia mati. Tuhan tahu. Mungkin satu orang ini kafir sepanjang hayat dia. Tapi Tuhan tahu sejak azali lagi. Satu hari nanti dia akan terima Islam dan dia akan masuk syurga dengan Islam dia tu. Itu maksud dia. Jadi dua-dua takwilan ni bagi saya dua-dua diterima. Kerana dua-dua tidak menafikan salah satu dengan yang lain. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.